Karnival Keusahawanan Negeri Perak sempena Minggu PKS 2014. PKS itu maknanya perusahaan kecil dan sederhana yang akan dilangsungkan di seluruh negara, bermula daripada 21 hingga 27 Jun 2014 di seluruh negara. Tema bagi Karnival Keusahawanan Negeri Perak kita ini sempena dengan Minggu PKS ini adalah mula berdikit, azam melangit, dan kita dapat melihat bagaimana khususnya usahawan-usahawan kita, dia sudah pasti di dalam aktiviti, di dalam penghasilan produk, khususnya usahawan, sudah pasti dia akan mula di peringkat awal lagi secara kecil-kecilan, kemudian dia akan terus meningkat melalui usaha-usaha yang begitu gigih, komitmen yang cukup jelas, dan juga produk yang memberikan impak cukup besar khususnya kepada pengguna-pengguna di dalam negara kita, termasuklah di dalam negeri Perak kita ini. Dan di negeri Perak akan berlangsung pada tarikh 20 hingga 22 Jun 2014 ini, bermula daripada 10 pagi sehinggalah 10 malam, iaitu di RTC Perak yang akan berlangsung di sana. Dan majlis perasmiannya akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Datuk Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Besar Perak kita. Dan banyak aktiviti-aktiviti yang akan dilangsungkan sebagai kita nak mengumpul usahawan-usahawan sesiapa saja, baik dia Melayu maupun Cina ataupun India di dalam negeri Perak kita amat-amat mengalukan supaya PKS ini akan terus berkembang, bukan dalam maksud untuk kita bersaing, tetapi kita terus berkembang dan kita mengambil ruang dan peluang. Itu sebenarnya merupakan azam ataupun tekad yang perlu ada khususnya kepada usahawan-usahawan kita. Program 20 hingga 22 ini banyak aktiviti yang akan dilangsungkan, bukan hanya di RTC, tetapi ianya juga akan berlangsung di setiap daerah yang ada di dalam negeri Perak. Daripada 158 aktiviti-aktiviti di seluruh negara, 19-nya adalah di negeri Perak kita. Aktiviti di sana itu cukup banyak, banyak macam-macam. Ada, saya sebut sebentar lalu, forum perdana ada, kasidah ada, persembahan river walk baskers ada, persembahan komedi ada, pertandingan mewarna, pertandingan kemahiran memasak, demo dunia coklat, chef Obi, mengubah buah-buahan, macam-macam adalah. Banyak di sana nanti ada. Jadi yang paling penting, jangan segan, jangan malu, datang ramai-ramai untuk kita lihat. Semoga tersentuh hati kita.